Negara-negara lain merdeka. Burma merdeka. Sri Lanka merdeka. India merdeka. Pakistan merdeka. Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Kenapa? Alah, binti mahu kekal di sini kerana kekayaan di sini. Perkenalkan Malaysian. Dia mahu satu pihak saja sokong dia. Pihak itu sokong dia, tampaklah tahun 57. Kalau pihak ini tak sokong, 45 itu terus merdeka. Dia perlu satu pihak saja. Mula-mula dijangka orang bukan Melayu akan sokong. Beri kerakyatan bukan Melayu. Rupanya orang bukan Melayu tak mahu, tak terima. Mereka ni ada negara masing-masing lagi. Akhirnya yang terima ialah orang Melayu. Dan kekal penjajah British sampai 57. Antara yang paling lambat. Setelah segala kekayaan dikau oleh British bincang ini, kita ni sebagai sterling area untuk mengisi dollar gap. Untuk dikau kekayaan, ubah dalam bentuk dolar, bayar hutang pada mereka. Selesai yang tu. Yang itulah baru diberi kemerdekaan 57. Itu pun tidak lengkap. Ini sejarahnya, sejarah kita ni. Kalau anda macam saya belajar, anda rasa macam mana? Saya tak boleh bincang benda ni secara detail. Ada masalah, orang tak suka. Sejarah di Pulau Pinang ni saya tak boleh dah bagi kuliah sejarah di masjid. Tak diberi tauliah atas alasan sejarah ini bahaya. Tak boleh, kena jaga hati orang. Macam tu sekali. Kita dalam sejarah ni dihina, diaib macam-macam. Tak, dari segi perjuangan sejarah ini dikongsikan, dirampas, hilang hak. Okey saja, tak ada masalah. Boleh dikata tak dijajah lagi. British miskin kan. Dasar British masa dia jajah, satu dasar yang penting ialah miskinkan peribumi. Suruh mereka jadi nelayan. Suruh mereka tanam padi. Tak boleh mereka tanam getah. Tanam getah tangkap. Tiba-tiba orang tulis tentang Melayu malas. Mereka ini pedagang-pedagang asalnya. Pembesar-pembesar tu pemilik lombong. Semuanya dihapuskan. Di Perak ni dengan Ibrahim ada larut. British sapu tangan di larut ni kerana Perak tu kaya dengan lombong. British sapu tangan di Perak ini untuk kasih larut. Segala proses penipuan itu tak ada dalam buku kita. Tak ceritakan. Buku tentang Perak cerita tentang apa yang difikirkan oleh British tentang kita.